Kita bertemu lagi. Hari ini akak nak masak siakap masak hijau. Okey, selalu tu kita asyik masak perkara yang sama je. Kita buat kelainan sedikit hari ni. Masak siakap masak hijau. Bahan-bahan yang pertama sekali ini cili hijau. Jadi dah hijau, kita pergi semua hijau lah. Ini cili pacak yang hijau. Kemudian bawang, serai, kunyit, bawang putih dan halia. Itu saja bahan-bahan yang kita perlu ada untuk kita buat sambal ikan siakap hijau. Sekali kita nak goreng ikan siakap ni. Macam biasa kita nak lumur dia lah dengan kunyit dan sedikit garam. Kalau selalunya akak kalau goreng ayam ke, goreng ikan ke, menggunakan kunyit yang banyak sedikit. Macam tu. Tak seronok lah kalau kita guna kunyit sikit-sikit ni. Elok lah kalau kita guna banyak. Lagi elok, lagi sedap rasa dia. Okey, kita tunggu dia seketika supaya kunyit tu mesra dengan ikan tu. Bismillahirrahmanirrahim. Pastikan minyak betul-betul panas. Kita masukkan asam keping supaya bila kita goreng nanti dia tak melekat. Tengok. Memang hasil dia memang jadi betul kalau kita buat asam keping. Ni kita ambil setakat yang kita nak guna je. Maksudnya 1 ekor ikan siakap kita menggunakan dalam 10 biji cili ni. Kemudian kita menggunakan dalam 5 biji cili hijau. Sebab cili hijau ni kita kena guna banyak sikit. Yang cili besar ni, kalau tidak nanti dia tak berkuah lah kita punya masakan kita. Dan dalam 1 biji bawang besar. Bahan-bahan ni kita mayamkan kasar-kasar sebab kita semua nak blender nanti. Kan? Tak perlulah kita mayamkan halus-halus. Ini kunyit. Kunyit pun kita bubuh banyak supaya nanti nampak cantik masakan kita ni. Okey, kita bubuh semua. Bawang putih kita ambil dalam 5 ulas. Okay. Kemudian halia kita ambil dalam 2 inci. Serai tu kita nak titik dia saja. Titik tu tahu? Kita nak katuk-katuk dia saja. Kita tak nak masukkan. Okey. Dah. Buang sikit minyak dia. Buang sedikit. Tak nak banyak-banyak sangatlah minyak dia. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita masukkan serai yang dititik. Kita masak sampai dia pecah minyak. Okey. Bau dah harum. Kita tunggu sedikit lagi bagi dia betul-betul pecah minyak. Okey. Dia dah betul-betul pecah minyak. Kemudian kita masukkan air asam jawa. Asam jawa ni terpulang. Kalau kita nak menggunakan air asam jawa boleh, asam keping boleh, asam limau boleh. Okey, air asam jawa.
Okay. Kemudian kita masukkan bawang yang kita dah potong bulat-bulat. Kemudian cili hijau yang kita tak perlu potong, bagi cantik sahaja. Okey, masukkan. Kemudian baru kita nak masukkan garam. Jangan masuk banyak-banyak, sikit je saja. Masukkan garam. Okey, kemudian kita masukkan gula sedikit saja. Sebab kita ni tak perlulah untuk terlampau manis, cuma rasa-rasa je. Sebab dalam masakan kita ni, kita nak dia ada rasa manis sikit, masam sikit, baru ikan siakap kita tu taklah berbau ataupun rasa yang kurang enak. Okey, sekarang kita boleh masuk siakap. Ada yang suka dengan perasa, boleh bubuh. Kalau tak suka, kita tak perlu bubuh. Ini akak suka dengan perasa ni, jadi kita bubuhlah sikit. Balik-balikkan. Okey, rasa dahulu macam mana masin dia. Oh, kita boleh hidang ya. Rasa dulu. Okey, elok saja. Boleh buka api. Okey. Okey, hari ni dia rasa macam sambal-sambal tumis sikit sebab kita menggunakan cili hijau. Dia kita jadi lain sikit rasa dia. Sedap kalau kepada yang suka masakan pedas. Jadi kepada yang menonton boleh cuba masak untuk keluarga, dan kepada yang suka nak komen, nak share dan subscribe, sila-silakan. Okey, kita jumpa lagi. Bye. Dah.